Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam UMS bertekad cemerlang. Saya diminta oleh Yang Berusaha Dekan Profesor Madya Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim untuk mewakili beliau menyampaikan sedikit ucapan dan seterusnya resmikan program pada pagi ini. Yang saya muliakan saudara saya Dr. Muhammad Istah Abdul Jalil, Ketua Program Ekonomi Perancangan dan Pembangunan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perkawinan UMS, serta Dr. Muhammad Zafrin bin Zakaria, Ketua Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Pendidikan dan Pengajian Sukan. Tetamu-tetamu hebat pada pagi ini iaitu Puan Masnani binti Masdin, mewakili Hal Ehwal Pelajar Pusat. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada hari Sabtu. Dan juga kepada tetamu istimewa kita Puan Hazriadah binti Kamis, mewakili PTPN Cawangan Negeri Sabah. InsyaAllah selepas ini para pelajar UMS akan sentiasa mematuhi, bukan setakat menerima bantuan tetapi mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tidak saya lupakan kepada sahabat lama saya, Saudara Salim Japaran. Saya bersahabat dengan beliau dia dulu, ya, dan seterusnya persahabatan itu disambung dengan Tuan Salim. Nanti kita kupik-kupik. Banyak agenda pembangunan negeri yang perlu kita laksanakan bersama, mengambil kira hubungan antara persekutuan dan negeri Sabah, ya. Tidak dilupakan barisan pimpinan pensyarah kedua-dua fakulti yang terlibat menjayakan program ini, ya, dan juga sudah pastinya presiden-presiden fakulti dan kelab, khususnya kedua-dua fakulti yang terlibat, dan saudari Anissa, presiden kelab perancangan ekonomi perancangan dan pembangunan. Tadi awal saya sudah sebut saudari Arfiah Nizam. Terima kasih. Ahli jawatan kuasa program bicara kebajikan, dan akhir sekali sudah tentunya para pelajar yang hadir pada hari Sabtu ini, ya. Kami ni kalau barisan pensyarah ni, kalau Sabtu ni dua siap majlis yang kami hadirlah sebagai bukan pensyarah, iaitu kenduri kendara dan juga majlis-majlis yang melibatkan kenduri kebajikan dan seumpamanya. Tetapi kerana mahasiswa, ya, kerana mahasiswa, ruang masa ini kami peruntukkan agar mahasiswa yang dilahirkan oleh mana-mana universiti, tidak kiralah sama ada UMSK, UITM kan, dan seluruh universiti bakal menjadi pemimpin negara masa depan yang tahu maksud kebajikan. Itu nanti saya uraikan. Hadirin yang dihormati sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi yang bermakna ini dalam program Bicara Kebajikan 3.0. Maknanya 1.0, 2.0 telah dilaksanakan. InsyaAllah nanti kita buat 4.0. Anjuran Kelab Ekonomi Perancangan dan Pembangunan sesi 2025-2026 dengan kerjasama Persatuan Mahasiswa Pendidikan dan Pengajian Sukan MAPENSU sesi 2024-20. Tahniah, satu aktiviti program pelajar rentas fakulti. Kita sebenarnya di UMS ni kita mempunyai pelbagai fakulti, akademi. Sudah tiba masanya kita menitik beratkan kolaborasi antara fakulti, ya, untuk memastikan agar maklumat sampai ke seluruh pelajar di UMS. Mungkin selepas ini kita lipat gandakan lagi rentas universiti, malahan rentas agensi, ya. Saya merakamkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada seluruh jawatan kuasa penganjur yang telah berusaha gigih memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan teratur dan berkesan. Penganjuran program ini amat tepat pada masanya kerana isu kebajikan mahasiswa merupakan agenda penting dalam memastikan kesejahteraan dan kelangsungan pengajian mereka. Program Bicara Kebajikan 3.0 menjadi platform yang signifikan untuk memberi pendedahan menyeluruh mengenai bantuan, skim sokongan serta peluang yang disediakan oleh pihak universiti dan agensi luar dalam situasi kos sara hidup yang mencabar. Kepahaman terhadap bentuk bantuan yang tersedia sangat diperlukan oleh para mahasiswa. Jadi terima kasih kepada HEPA, wakilnya Puan Masnani. Ini merupakan momen-momen penting
ya, untuk para pelajar sepatutnya hadir, ya, dan saya tengok quorum cukup ramai, tahniah, ya, untuk mengetahui lebih lanjut. Dan saya pasti selepas ini yang paling penting ialah word of mouth. Nanti bagi tahu rakan-rakan dari fakulti lain, rakan-rakan yang ada program lain tentang peraturan dan prosedur, ya. Kehadiran panel jemputan daripada PTPTN dan Yayasan Sabah juga merupakan satu avenue yang sungguh baik, sungguh murni, sebab bukan sahaja di peringkat UMS kita mempunyai sumber-sumber untuk membantu pelajar. Di luar UMS, di peringkat negeri dan di peringkat negara pun kita ada pelbagai sumber yang boleh membantu kelangsungan kebajikan mahasiswa, ya. Melalui perkongsian mereka, para peserta dapat memahami prosedur, cara kelaikan serta cara memanfaat peluang bantuan dengan lebih berkesan bagi mengurangkan beban kewangan sepanjang bergelar mahasiswa. Itu amanat daripada dekan kita. Sebelum saya membuat lapas peresmian yang bagi pihak dekan, izinkan saya berkongsi 2-3 poin lah. Sesuai dengan peranan saya sebagai timbalan dekan hal ehwal pelajar dan alumni. Sebenarnya bila kita melihat perkataan kebajikan itu, ya, definisinya selalunya kita kaitkan dengan konteks ataupun situasi status kehidupan seseorang individu. Tapi dalam konteks kita di universiti, para pelajar sekalian, Anda adalah kumpulan individu yang matang, yang mempunyai tubuh badan yang sehat, minda yang waras. Anda kena faham bahawa kebajikan ini dimaksudkan bagaimana kita mengubah hidup diri dan keluarga. Ya, bukan setakat kita faham definisi kebajikan itu sebagai ketidakkemampuan. Tapi apabila kita sudah sampai ke peringkat Menara Gading Universiti, kita kena faham bahawa bila kita sebut kebajikan, bagaimana kita ingin mengubah diri dan keluarga kita, nasib hidup, yakni selepas kita bergraduat kelak. Untuk itu kita kena faham maksud memberi dan menerima. Ini saya ucapkan tahniah kepada PTPTN dan juga pendidikan Yayasan Sabah menerusi beasiswa yang berelevan. Ya, mereka ini memberi, ya, dan mahasiswa yang berkelaikan menerima. Tetapi proses ini tidak akan berjaya, ya. Proses ini tidak akan berjaya kalau tidak kita memahami dan mematuhi syarat dan peraturan. Iaitu apabila ada pihak memberi, kita menerima, kita kena memberi semula. Inilah bagi memastikan kelangsungan rotation bantuan yang sesuai bagi mengubah minda hidup, minda masyarakat kita lah menerusi mahasiswa. Kita kena ingat bahawa segala bantuan yang diberikan adalah bertujuan untuk membina negara, memastikan kemakmuran ekonomi negara. Itu tujuannya. Maknanya kalau select di peringkat memberi, menerima dan memberi semula, maka pembangunan ekonomi negara itu tidak akan berlaku. Inilah konsep saya percaya, walaupun saya bukan dalam program ekonomi perancangan dan pembangunan, kebajikan adalah satu matlamat program ini, bagaimana kita memastikan kita merancang suatu projek, kita membangun suatu usaha yang ada kelangsungannya. Ya. Jadi saya terima kasih Saudara Wijaya Kamal Ramlan, salah seorang aktor penting di Fakulti Perniagaan Ekonomi Perikanan yang sentiasa prihatin dengan kebajikan. Di FPEP kita ada sarapan Jumaat, kita ada arat kebajikan, kita ada kupon makanan untuk pelajar-pelajar yang layak menerimanya. Ini semua adalah inisiatif para pensyarah, khususnya Saudara Wijaya Kamal Ramlan. Tahniah. Dan saya tidak mau ambil masa panjang. Sebenarnya saya ada jemputan kahwin ni. Jadi saya perlu memendekkan ucapan saya. Mungkin ada sesi lain, nanti kita boleh bercerita panjang, ya. Saya sangat suka mempunyai satu sesi dengan para pelajar sekalian. Apatah lagi sesi itu turut dihadiri sama oleh tetamu-tetamu hebat, ya. Jadi akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan syabas kepada penganjur serta penghargaan kepada semua panel atas kesudian hadir menyokong usaha murni ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Profesor Madya Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim, Dekan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan, dengan sukacitanya
merasmikan program Bicara Kebajikan 3.0 dan semoga program ini memberikan manfaat yang besar dan menjadi pemangkin kepada pengukuhan ekosistem kebajikan mahasiswa pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Jakaria Bindasan atas ucapan dan kesediaan merasmikan program Bicara Kebajikan 3.0 sebentar tadi.